Bahagian 10 akan menerangkan cara menguruskan wakil pengguna dalam portal My Invoice. Fungsi ini membolehkan pembayar cukai melantik wakil yang sah untuk mengakses dan mengurus e-invoice bagi pihak mereka. Dalam portal My Invoice, terdapat 3 jenis wakil yang boleh dilantik. Wakil pengguna yang dilantik boleh menggunakan pelbagai fungsi dalam portal My Invoice berdasarkan kebenaran akses yang diberikan oleh pengarah syarikat, pentadbir organisasi atau pemilik perniagaan, contohnya menghantar dan membatalkan e-invoice bagi pihak syarikat, organisasi atau perniagaan. Untuk memulakan pengurusan wakil pengguna, klik pada ikon profil yang terdapat di bahagian atas kanan portal My Tax. Seterusnya, selepas ikon profil dibuka, klik pada pilihan pelantikan wakil untuk mula mengurus atau menambah wakil pengguna. Dalam langkah ini, pengguna perlu memilih jenis pengenalan wakil yang ingin dilantik, contohnya nombor kad pengenalan atau nombor pasport. Seterusnya, masukkan nombor pengenalan wakil pengguna yang telah dipilih, sama ada menggunakan nombor kad pengenalan atau nombor pasport. Selepas mengisi jenis dan nombor pengenalan, klik butang hantar untuk meneruskan proses pelantikan wakil pengguna. Wakil yang telah berjaya didaftarkan akan dipaparkan dalam senarai ini, lengkap dengan maklumat seperti nombor pengenalan, nama serta status peranan yang diberikan. Untuk menguruskan wakil pengguna, anda perlu memilih menu yang berkaitan pada bahagian profil. Klik pada ikon profil dan pilih lihat profil pembayar cukai untuk mengakses maklumat lanjut dan meneruskan pengurusan wakil. Seterusnya, scroll ke bahagian bawah profil pembayar cukai untuk melihat senarai wakil pengguna yang berdaftar. Klik pada ikon 3 titik di sebelah nama wakil pengguna untuk membuat pilihan. Untuk membuat perubahan pada akses wakil, klik pada menu dan pilih Kemaskini Kebenaran. Seterusnya, klik butang Teruskan untuk meneruskan proses kemaskini kebenaran wakil. Untuk membatalkan kebenaran yang telah diberikan, pengguna boleh menukar status butang kepada off pada fungsi yang berkenaan. Sekiranya anda ingin mengetahui maklumat lanjut mengenai item kebenaran yang disediakan, halakan cursor pada ikon butang maklumat. Paparan penerangan ringkas akan ditunjukkan. Setelah selesai membuat perubahan pada kebenaran wakil, klik butang Simpan untuk memastikan semua tetapan berjaya direkodkan. Dengan selesainya bahagian 10 ini, anda telah mempelajari cara melantik, mengurus serta mengemaskini kebenaran wakil pengguna dalam portal My Invoice. Pengurusan wakil ini penting bagi memastikan hanya pihak yang diberi kuasa mempunyai akses dan keupayaan menggunakan fungsi yang berkaitan. Sila pastikan maklumat sentiasa dikemaskini bagi menjamin keselamatan dan kelancaran urusan e-invoice anda.